Pada tahun 1985, seorang pemburu menemukan tong drum logam lama yang disembunyikan di dalam hutan. Di dalam tong tersebut, pihak berkuasa menemui dua mayat perempuan, seorang wanita dewasa dan seorang lagi kanak-kanak. Kedua-duanya sudah reput dan tidak dapat dikenal pasti. Kes itu menjadi misteri besar apabila tiada identiti mangsa ditemui dan tiada petunjuk mengenai siapa pembunuhnya. 15 tahun kemudian, pada tahun 2000, sebuah tong drum kedua ditemukan hanya beberapa ratus meter dari lokasi asal. Penemuan itu mendedahkan dua lagi mayat kanak-kanak perempuan, disembunyikan dengan kaedah yang sama seperti tong pertama. Bertahun-tahun, kes ini kekal tanpa jawapan, sehingga muncul teknologi DNA forensik moden dan pencarian salah silah genetik. Melalui analisis DNA, penyiasat akhirnya berjaya mengenal pasti mangsa, Marlies Elizabeth Honeychurch bersama dua anak perempuannya, Mary Van dan Sarah McWatters. Mangsa keempat pula disahkan sebagai anak kandung kepada pembunuh, namun identiti ibunya masih belum diketahui hingga kini. Siasatan membawa kepada satu nama, Terry Peder Rasmussen, seorang lelaki yang menggunakan pelbagai nama samaran termasuk Bob Evans, Gordon Jensen, dan Larry Venner. Rasmussen dikenali sebagai seorang penipu dan pembunuh bersiri yang berpindah dari negeri ke negeri sejak tahun 1970-an. Dia akhirnya dipenjarakan di California atas kes pembunuhan lain dan meninggal dunia pada tahun 2010 tanpa pernah mengaku terhadap jenayah di Bay Brook.